Okey, di bahagian kedua kita dah letak semua ni. Telur, garam, susu, air, margarin. Lepas tu kita uli. Okey. Tepung berjumlah 6 kilo. Ni bahagian kedua kita uli. Kita uli bagi merata. Kita tak payah uli sekejap nak tambah air, sekejap nak tambah tepung. Kita uli je. Kita dah sukat semua sekali dah. Tak ada tambahan lagi. Okey. Uli tepung roti canai wajib uli lebih daripada sekali. Ni uli kali pertama. Okey, bila dah jadi macam ni, kita sama sikit lagi. Uli kali pertama. Kita cukupkan video 3 minit. Okey, kita berhenti. 20 minit kemudian kita sambung. Okey.